Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia, guru besar, guru-guru, rakan-rakan, hadirin hadirat, warga dewan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan buat semua. Saya pasakkan kaki di arena pidato yang mulia ini bagi menguntaikan hujah di bawah maudu generasi Madani, generasi berwawasan. Sebelum kapal berlabuh, sebelum tinta dicoret, sebelum isi menyusur hujah, eloklah kiranya saya berikan kepada anda pendefinisian bagi frasa yang membina maudu pidato saya pada hari ini. Supaya yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Generasi menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah kumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama atau dalam satu jangka masa tertentu. Menurut Dr. Elysis Abramson, pakar kajian pembezaan generasi, setiap generasi mempunyai ciri-ciri khusus atau karakter tertentu yang membolehkan satu generasi dibezakan daripada generasi yang lain. Berwawasan pula merujuk kepada berpandangan jauh tentang kemajuan atau perkembangan masa hadapan sesuatu. Dalam erti kata lain, generasi Madani atau generasi zaman ini ialah generasi yang berwawasan dan mampu memacu pertumbuhan negara pada masa harapan. Para hakim yang arif lagi bijaksana, wacana saya yang pertama untuk melahirkan generasi Madani yang mempunyai wawasan haruslah berakhlak mulia. Lihatlah, telefon pintar menguasai pandangan. Tangan kita seolah dikawal dan komunikasi sama kita seolah tiada hadnya. Ketika bermain permainan dalam talian, misalnya, ramai yang suka mengeji dan menggunakan kata-kata keset, seolah-olah kata kejian dan cacian itu menjadi makanan ruji anak-anak muda sekarang. Akhlak yang mulia menjadi asas kepada pembinaan sosial yang baik, mengembangkan kemahiran sosial dan interpersonal serta mencerminkan kehalusan budi pekerti yang seterusnya menjadi teras pembinaan negara yang maju dan masyarakat yang harmoni. Jadilah anak muda berambisi tinggi, keunggulan peribadi untuk sama-sama kita membangunkan negara ini. Sidang pendengar yang dihormati, wacana saya yang kedua berpaksikan kepada rangkaian frasa berpandangan progresif. Umum mengetahui, progresif membawa pengertian menuju ke arah pembaikan atau kemajuan. Penerapan elemen-elemen kerohanian dan kokurikulum khususnya dalam kokurikulum pendidikan negara kita mampu memupuk masyarakat atau sebuah generasi yang berwawasan dalam membangun negara. Generasi yang berpandangan progresif dan keharapan juga mampu meningkatkan kesejahteraan negara kita Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmuwan dan golongan cendekiawan menjadi peneraja utama kepada penemuan-penemuan baharu yang mampu menjadikan negara kita bersaing seiring dengan negara lain. Membuka jalan kepada negara kita untuk menjadi pakar rujuk dalam bidang astronomi pada masa akan datang. Kulawangsa Dewan yang diraikan, meniti wacana saya yang ketiga dan terakhir dalam mewujudkan generasi Madani yang berwawasan, adat dan budaya tidak harus dilupakan. Dapat kita lihat tuan-tuan, isu yang hangat semasa musim perayaan Aidilfitri yang lalu. Baju Melayu yang asalnya menutup tubuh dengan sempurna diolah menjadi tidak ubah seperti jarang ikan, terdedah segala pekung di dada. Tidak salah untuk menambah unsur kontemporari dalam budaya kita, akan tetapi janganlah diubah tujuan asalnya diwujudkan. Biar kita mulakan dengan langkah paling asas, membudayakan semula pakaian tradisi setiap etnik di negara kita. Berbanggalah memakai pakaian tradisi kita. Yang Melayu, jangan lupa urungnya. Yang dusun, jangan dilupa sinombiakanya. Yang Murut, jangan dilepas pinungkolahnya. Begitu juga kaum dan etnik lain, supaya diversiti ini, kepelbagaian ini
dapat dipelihara dan membentuk generasi yang utuh jati diri bangsanya. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kapal waktu ini berlabuh, ingin saya simpulkan 3 wacana yang sudah saya kemukakan sebentar tadi dalam membentuk generasi berwawasan. Haruslah diterapkan yang berprogresif dan penghayatan terhadap budaya. Ketiga-tiga wacana ini jelas mampu melahirkan generasi madani yang mampu membangunkan negara kita tanpa menghilangkan nilai kemanusiaannya. Saya suka untuk menjadikan kata-kata Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dalam sejarah umat Islam. Cerahlah masa harapan negara itu, namun jika sebaliknya, besar akibatnya. Oleh itu, marilah sama-sama kita membangunkan generasi berwawasan dengan nilai-nilai teras madani. Generasi madani, generasi berwawasan. Sekian, terima kasih.